Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua guys. Saya nak bercerita tentang satu rancangan di sebuah televisyen lah, bertajuk Restoran Impossible. Dia dihostkan oleh seorang chef, nama dia Chef Robert Owens. Okay, so cerita dia siri ni lah, dia siri tentang bagaimana seorang chef ini dia akan melawat mana-mana restoran ataupun di mana dah preset lah ya, yang dah nak tumbang restoran-restoran di Amerika yang tak menjadi ya, tak ada mendapatkan untung. So Chef Robert Owens ni dia pergi ke restoran-restoran ini, dia membantu menguruskan kembali, dia buat balik, set up balik restoran tu, dia cantikkan balik, reno balik ya. Pengurusan pemakanan, pengurusan staff, leadership and so on. Apa yang menariknya, yang seronoknya saya tengok dekat sini adalah bagaimana owner restoran itu dia mempunyai satu keyakinan bahawa dia dan bisnes dia akan diselamatkan oleh somebody. Okey, dia meminta bantuan dan dia rela untuk menerima apa sahaja teguran, apa sahaja hedik dan marahnya Chef Robert ni terhadap owner ni lah dengan kru-kru dia semua. Mereka dah ready. Sebab apa? Sebab mereka nak berubah daripada keadaan situasi yang buruk kepada situasi yang lebih baik. Okey. So hujungnya memang kita akan nampak dalam siri tersebut banyak sangat emotional punya situation. Okay, menangislah, marahlah, apa semua kan. Tetapi hujungnya the outcome is something yang mereka inginkan. Okay, suasana restoran yang serba baru, cat baru, setting baru, menu baru dan cara mengurus pekerja dan diri sendiri. Okey, yang lebih mantap. Okey, so tanya balik pada diri kita, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Dah tercapai atau belum? Kalau belum tercapai, apa yang perlu kita lakukan yang berbeza daripada yang sebelum-sebelum ni? Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perlu meminta bantuan daripada orang lain, mintalah dengan betul. Jangan kita duk sombong, duk ego sangat dengan tidak meminta sebarang bantuan. Tetapi bantuan yang paling utama sekali adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum.